Jago Kampung dah sampai ke negeri Pahang Darul Makmur. Kawasan Pahang ni kira-kira 35,965 km persegi dan terletak di pantai timur Malaysia. Di Pahang, terdapat satu daerah bernama Raub. Inilah dia dataran Raub yang menjadi salah satu tempat aktiviti sukan dan beriadah bagi masyarakat Raub. Cuba tengok papan tunjuk arah ni. Banyak juga tempat-tempat menarik di sekitar Raub. Kenapa kita berada di Raub ni? Sebenarnya, episod kali ini, Jago Kampung telah pun memilih Kampung Gali Hilir dan Kampung Janda Baik. Inilah dia Kampung Gali Hilir yang terletak di Raub. Aduhai, nampak aman je sekitar kampung ni. Makcik, oh makcik. Getah dah penuh ni. Cepat dah datang kutip. Getah tengah mahal tau. Jom kita berkenalan dengan para peserta dari Kampung Gali Hilir. Saya Puan Zahra binti Jaudin, berumur 58 tahun. Saya Puan Aminah binti Arsyad, berumur 64 tahun. Saya Muhammad Razali daripada Kampung Gali Hilir, berumur 43 tahun. Kami dari Kampung Gali Hilir, Raub Pahang. Mah kita reda. Apa persiapan kita? Ini resipi ni kena cari resipi yang lama-lama ni bagus ni. Kita rancanglah apa yang kita nak buat kan? Kami dapat bersedia. Mah kita reda. Pencabarnya pula ialah dari Kampung Janda Baik yang terletak di daerah Bentong, Pahang. Jarak jauh kampung ni dari kawasan rehat Genting Sempah ialah lebih kurang 13 km. Sekarang, kita telah pun sampai ke Kampung Janda Baik. Di sini terdapat banyak laluan anak sungai yang bersih dan sejuk. Tengok tu, penduduk kat sini aktif dalam rakam muda desa dari tahun 2007. Wah, sungguh terpegun saya tengok kawasan yang dikelilingi kehijauan Bukit Bukau, air sungai dan udara yang cukup segar. Apa lagi? Jom kita lihat VT untuk kenal siapakah gerangan peserta dari Kampung Janda Baik ini. Saya Zalina, berumur 37 tahun. Saya Sarimah, berumur 40 tahun. Saya Siti Rosa, berumur 53 tahun. Kami dari Kampung Janda Baik, Sedih. Macam mana kita persiapan? Pertandingan dah dekat. Betul? Apa lagi? Kita kena cari resepi yang best lah. Apa yang patut kita sediakan? Kita carilah internet ada. Tapi jangan risau. Dah ada habis. Tapi lagi bagus kita pakai lesson batu je. Kita buat yang terbaik punya. Janda Baik, Sedih. Assalamualaikum. Bertemu kita lagi tentunya di dalam Jago Kampung musim kedua. Apa khabar, semua sihat ke? Saya tengok dia orang ciri-ciri tak sabar nak tunggu. Kampung mana pula yang akan berentak, Aisyah? Apa kata kita perkenalan dengan pasukan yang pertama mewakili Kampung Gali Hilir. Raub! Wah. Dengan ceria sekali. Selamat datang dalam rancangan Jago Kampung musim kedua. Tahniah kerana terpilih. Bukan senang ya. Bayangkan di sekitar Raub tu Kampung Gali Hilir ni anda yang terpilih. Bermakna paling hebat lah ni. Alhamdulillah. Okey. Boleh saya tanya siapakah ketua kumpulannya? Muhammad Razali. Oh, orang nama Rizwan ni memang sangat kuat lah. Percaya saya juga Rizwan. Okey, nak panggil abang ke pakcik ni? Pakcik lah. Pakcik je lah pakcik ya. Pakcik, agak-agak hari ni apa strateginya? Agar kita masak yang terbaik Kampung Gali Hilir. Yang terbaik Baik, kita tengok pula pasukan yang akan berentak dengan Kampung Gali Hilir. Tak lain tak bukan kita jemput Kampung Janda Baik. Amboi, selamat datang. Siapa nama kak? Saya Sarimah binti Mak Daud. Sarimah patut nampak macam seni wakil Sarimah. Okey Kak Sarimah, agak-agak hari ni boleh ke berlawan dengan pasukan sebelah ni? Dia orang terror nampak gayanya. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik. Akan cuba yang terbaik. Kalau suami selalu paling suka masakan apa? Suami akak tak memilih. Apa-apa je. Semua sedap. Itulah pula batu itu yang mesti bagus kan. Okey baiklah. Kita dah kenal kedua pasukan. Sekarang ni kita nak memperkenalkan pula juri jemputan. Cuba dengar dulu tagline kita punya juri jemputan ni ya. Renung-renungkan dan sama beramal. Siapa tu agak kenal tak? Saya macam kenal. Macam kenal ya? Dia ni berpengalaman 20 tahun dalam pakar perunding motivasi. Betul. Dan juga aktif dalam dunia selebriti dari tahun 1997. Oh, dah lama tu. Baiklah, kenal dia. Mari kita jemput masuk Profesor Izzy Haji Ali. Datang, Prof. Ya, datang, Prof. Ya. Okey, macam mana semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Nampaknya Profesor saya tengok bertambah berseri-seri. Rasanya kita jaga pemakanan kita. Dengar tu? Betul. Makanan-makanan daripada kampung-kampung contohnya. Betul. Yang Dan sihat. sudah tentulah kekacakan yang terselah. Alamak, itu nampak tu.
Baiklah, Prof, kebenarannya kedua pasukan dah tak sabar dah nak tengok apakah tema kita yang akan dimasak. Okey. Jadi chef silakan. Okey, baiklah kedua-dua pasukan, kita sila ke hadapan. Kita melihat apa tema kita hari ini. Silakan. Mari kita tengok. Dia jaga buka buah silat sikit takut dia melompat ke kan. Okey, semua dah bersedia? Dah. Okey, 1, 2, 3. Wow. Apakah itu? Tempoyak. Semua ada bau tempoyak sekarang kan? Betul. Tema tempoyak tu terkejut jugalah kan. Sebab dia tema tempoyak tu daripada durian kampung. Itulah. Macam biasa, kedua-dua pasukan mestilah membuat satu makanan pembuka selera dahulu. Yang keduanya ialah hidangan utama. Dan yang ketiga ialah pemanis mulut. Jadi tempoyak ini adalah digunakan sebagai bahan utama salah satu daripada hidangan tadi. Ya, pastikan ya. Baiklah, selain daripada itu juga di belakang sana kita ada serambi adabi. Nak gunakan ikan ke, ayam ke, apa ke, termasuk sayur-sayur semua, bawang ada di belakang. Semua dah faham. Kalau dah faham, dah jelas, kedua pasukan boleh balik ke dapur masing-masing. Silakan. Oh, memang semangat kali ini ya. Dah bersedia semua? Jadi masanya tak lebih tak kurang 45 minit dari sekarang. Gunakan santan. Kita akan buat murtabak Dan pakai adabi. Sorry. bawang. Ni saya buat ikan patin bakar. Ini Makcik nak buat bubur jagung campur keledek. Kita akan masak murtabak mi. Kita orang memang dah sepakat setiap resipi tu kita orang buat satu seorang. Jadi benda tu akan lebih mudah, lebih cepat. Macam itulah cara kita orang bagikan tugas. Serawak keledek dengan Kita tumbuk dulu potong bahan-bahan. Potongkan patin masak tempoyak. Kak Zahra tengah mengupas keledek untuk buat serawak keledek dengan jagung. Makcik masak terung, goreng cili, pakai cili adabi. Dicampur dengan terung pipik. Selalu di sini masak lemak, daging kerbau, rendang. Kerbau bunyi macam mana? Wah! Lagi dia bunyi lagi Kalau lembu? Cepat. Ikan macam mana? Ikan tak bunyilah. Guna perisingkan bilis. Lada ni kena tumbuk dulu bagi hancur. Baru boleh masak patin tempoyak. Garam adabi. Ni kita akan buat murtabak. Sekarang ni saya silang ikan dan kita bakar. Potong dulu, potong dadu. Kita masukkan serbuk lada tadi yang kita tumbuk tadi. Dia boleh goreng lada pun boleh. Lada pun boleh. Masak kari dan kuah. Para penonton. Masak bubur aku. Selina masak kita lagi-lagi suka lagi kita rasa Seronok lagi ada sebab apa kita dah biasa benda lagu tu kan. Ada kita masak di rumah pun anak-anak kacau kan. Kita faham macam tu lah. Adik jangan menggoda, adik tunjuk lawan. Biar nampak. Jangan tak manis budi bahasa. Masak apalah ini? Nak masak bubur. Bubur apa tu? Bubur jagung bersama. Bubur jagung. Sama Bubur. ubi, kelep. Jogetlah. Macam mana bubur jagung buat dia? Macam ni lah. Macam ni ya. Ni kita Okey, masukkan kentang, Tempoyak. tempoyak. Kantang daun Kita tusuk. masukkan patin. InsyaAllah lah patin tempoyak ni makanan orang Pahang. Sekarang makcik goreng terung. Yang sebelah ni apa cerita pula? Makcik ni tengah nak goreng terung. Makcik goreng terung, api ni belum panas lagi. Itulah dia tiup di angin terpadam pula. Terpadam pula kan terung tukang dia pun. Okey, kita masukkan serbuk kunyit adabi. Apa ni kunyit? Oh ini hebat ni. Chef Puan kau kalah ni. Chef tu. Inilah kita masukkan kunyit adabi ya. Oh, nampak pun dah terangkat ni. Tu dah. Tunggu sampai mi dia lembut sikit. Saya gunakan serbuk kunyit adabi dan kita akan nampak cantik kuningnya. Hai orang sebelah, masak apa tu? Ikan patin bakar. Tempoyak. Oh, nampak sama ya. Macam mana? Nampak sama kita nak ubah macam mana? Ini dah masuk lagi tu mana? Tak apa.
apa. Okey, sekarang kita kacau. Yang ada tempoyak dengan kunyit tu sebati. Okey, kita tukar masak patin tempoyak. Masak ikan sardin, adabi, tempoyak. Tu dia. Kita berbagaikan masak tempoyak, sardin, adabi. Masak yang terbaru lah. Tak pernah orang buat lagi. Sebab orang sebelah pun buat patin juga. Jadi kita orang tambahlah lagi satu, itu je. Lembut lagi. Ni kita mula-mula rebuskan ubi ni biar sampai lembut. Baru kita campurkan bahan-bahan adabi ni. Lambatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah ada siap ke? Sedang. Hai, bau sedap ni. Bolehlah kita tukar-tukar. Allahu Akbar. Ya, 30 minit lagi kita ada. Wow, nampaknya macam-macam benih dia masak ni ya. Buah apa tu? Terung ya. Terung yang kecil. Biasanya terung besar. Terung yang besar ini ya. Terung kampung ya. Itu terung besar ya. Ya, wow. Ya, nampaknya begitu mesra sekali ya, walaupun bertanding tapi mesra ya. Nampaknya bercakap-cakap. Maknanya kalau menang nanti hadiah nak kongsi sama-sama ke? Oh, insya-Allah. Tanah. Melaka. Masukkan susu kacang soya atas ya. Wah, ini tengok tu cara dia mencurah tu bukan main hebat, bukan semua orang mampu tu. Bukan semua orang. Berhenti. Itu dia. Hebat tu nampak tu ya. Wow, ini apa ni? Ini apa ni? Ini telur agak bertelur ke? Murtabak. Bukan semua orang mampu ya. Murtabak itu memang biasalah masak. Walaupun ringkas nampak tapi dia mengenyangkan. Bukan semua orang mampu masak murtabak macam ni tau. Bukan main lagi. Ini kampung janda baik ya. Ada antara kita ni yang janda ada tak? Belum lagi alhamdulillah. Tapi kalau ada pun mesti baik punya. Jagung manis, adabi ya. Okey. Tu dia. Okey, tempoyak sudah masak, patin. Masuk asam jawa, adabi. Ikan patin tempoyak. Okey, siap. Ini kita masak ikan sardin, tempoyak. Tak pernah lagi orang cuba tapi insya-Allah. Berbagai kan asyik kita dengan mi yang berkuah aja kan. Ada juga dah sos tadi. Masa kita orang dah masak pula ikan patin, ada yang berbunyi kenapa masak patin masak benda lain. Jadi kami jadi macam tak tentu arah kan. Berubah sikitlah. Jadi dua ni teruslah ambil sardin terus masak. Itu je. Dengan duduk kumpulan, kita ada masih 15 minit lagi ya. Alhamdulillah. 15 minit saja lagi tinggal. Ya, pastikan makanan anda menepati cita rasa saya. Saya terujalah tengok masakan kat sini ni. Saya tengah masak bubur jagung bersama keledek. Dengan susu kacang soya adabi. Susu kacang soya adabi ya. Pasti lain pelik. Yang ini apa pula ni? Ini murtabak segera. Ini kedai mamak pun tak lawan ni. Saya pernah masak kat makan? Saya tak pernah makan lagi lah. Okey, nanti kita rasa Okey, nanti kita rasa ya. Selain daripada itu apa? Ini apa? Ikan patin bakar tempoyak. Ikan patin bakar. Wow, lagi satu kejutan untuk saya ni. Selalu orang buat gulai kan kita bakar. Tukar pula. Ini ikan sardin masak tempoyak. Kenapa color dia bertukar merah? Color lain? Dia pasal ikan sardin. Ikan sardin. Tak pakai batin. Ikan patin. Ikan patin pun ada chef. Ikan patin pun dah siap masak saya. Mana ada dua lah. Dua. Okey, baiklah. Yang ni apa pula ni? Itu Sarawak keledek dengan Sarawak keledek dengan jagung. Oh, belum masak lagi ya? Belum masak lagi ya? Okey, baiklah. Cepat ya. Ada 5 minit lagi. Sekarang saya memasak Sarawak keledek. Sebab dapur ni kan ada berdua pakai. Ya, sebab dia kemudian tadi kita memasak dia. Bubur tu kemudian sekali. Tak cukup masa lah. Patut potong kecil-kecil je. Itu satu kesilapan. Itulah. Tutup. Oh, panas. Masak dah ke? Panas. Bakar patinnya. Ya. Kita empuk lagi, kita tunggu lagi sikit lagi. Oi, nampaknya sekarang tinggal lagi beberapa saat saja sebelum kita mengira. Ya.
Masanya tinggal 10 saat yang terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita dah pun sampai ke segmen penilaian. Tetapi kita ada seorang lagi juri jemputan, iaitu Chef Khairul Anwar bin Muhammad. Beliau merupakan executive chef, dah 18 tahun berpengalaman dalam bidang masakan dan sekarang ni berkhidmat di Rompin Beach Resort Pahang. Okey, selamat datang Chef. Sekarang ni mereka akan nilai dulu kampung yang pertama, iaitu Kampung Janda Baik. Silakan. Okay, terima kasih Sedia, Chef dan Prof. Di hadapan kita ni ada 4 hidangan. Sebenarnya 3 lah, tapi dia ada sos sekali, iaitu daripada Kampung Janda Baik. Okay, baiklah, kita akan mulakan dengan murtabak. Silakan, Chef. Ini sos dia, nampaknya dia macam asam kot. Kita cuba dulu. Macam mana, Prof? Sedap. Cukup rasa ni. Ada kelainan sedikit ni. Ya. Sekarang kita pergi ke ikan patin dia dengan disalut dengan tempoyak. Betul dia dibakarkan. Saya tak pernah makan lagi ni macam ni. Yang akan merubah hidup saya sampai ni. Ikannya nampak masak. Cuma dia agak hitam sikit lah. Ya. Kita tengok. Rasa dia pun. Tapi kalau dia dimarinatkan lagi lama, saya rasa lagi sedap kan? Dia perap lagi lama. Okey, yang akhir sekali, kita akan rasa bubur jagung dengan keledek. Ini semua sedap ni. Kemanisan dia saya rasa cukup. Cukup. Empuk dia pun cukup. Ya. Dan rasa soya pun ada sikit kan. Ya. Okay, baiklah, kita akan pergi ke kampung yang seterusnya. Nampaknya kita dah ada hidangan daripada kampung yang seterusnya, iaitu Kampung Gali Hilir. Menu utamanya ialah terung goreng belada. Kita rasa dua jenis terung sekali dia masak. Chef. Okay. Dia mi cili ni dia masak dengan sempurna. Terung dia pun cukup masak. Okey, baiklah kita pergi ke yang kedua. Tapi kali ini dia ada dua. Dia ada dua masakan, iaitu satu ialah tempoyak ikan patin. Yang keduanya dia ada tempoyak ikan sardin juga. So ada dua. Jadi kita kena try dua versi kat sini. Yang pertama kita rasin dulu. Silakan Prof. Saya rasa memang terkenal patin dia. Masakan dia. Saya boleh rasa dia punya tempoyak yang tak terlalu banyak. Kata orang secukup rasa. Ngam. Memang sedap. Okey, kita rasa yang satu lagi yang agak unik sikit. Ini saya betul-betul nak rasa sangat. Betul. Sardin adabi ni Ya, sardin adabi ya. Oh, tak ada hanyanya pada saya lah. Lembutnya dia tak banyak sangat. Rasa sardin tu masih ada lagi. Masih ada lagi. Dan yang akhir sekali dia punya serawa, dia kata serawa. Tapi saya tengok agak macam bubur lah. Selalunya kalau serawa dia agak pekat kan. Lagi pekat. Tapi ini dia agak cair. Agak manis sikit. Tapi dia punya bubur tu, kalau dia masak lagi lebih kurang lagi 2-3 minit, memang dah masak. Ledek tu dah itu sikit lah, dah rebus kan. Tapi tak sempat. Keras sikit. Sebab kita orang buat dengan 4 menu tu tak cukup masa lah. Kalau tambah 5 minit lagi tadi, insyaAllah kan. Baiklah, terima kasih kepada Chef dan juga Prof kerana datang bersama saya untuk mengadili makanan tadi. Terima kasih. Masih yang dinantikan telah pun tiba. Kedua pasukan dah buat yang terbaik tadi. Dan saya dengar makanan memang sedap ya. Betul? Memang betul. Bagi tepukan yang gemuruh kepada anda masing-masing. Sebelum kita umumkan siapa pemenang, saya nak tanya jugalah juri-juri kita termasuk chef sendiri kan. Apa komen tentang kelebihan dan kekurangan setiap kumpulan tu? Macam mana?
Nampaknya kedua-dua kumpulan memang menyelah sekali kali ini. Tapi walaupun ada juga yang kekurangannya. Overall atau kesemua sekali memang saya suka. Itu dia. Alhamdulillah. Tapi yang penting sekali masakan anda memang betul-betul asli. Itu dia. Okey. Untuk melawan semua, setiap satu juri mewakili satu markah. Jadi kalau pemenang itu kita akan tengok daripada papan ini di mana kita minta Profesor Izzy yang akan menggantungkan siapakah yang akan bergelar juara untuk episod kali ini. Dipersilakan Profesor. Ini dia pemenangnya. Adakah kampung Gali Hilir yang juara? Kita baru belajar kereta ni. Mungkin juga janda baik. Makcik tak adalah berharap-harap sangat maknanya kan. Kalau kalah pun reda lah. Kalau menang, alhamdulillah je. Ini mestilah harapkan kongsi yang terbaik lah. Tapi adalah pertandingan kan. Kalau tak menang, biasalah tu. Tapi memang berharaplah kita menang. Amor ribu-ribu pula. Janda baik. Tanya, ucapkan kepada kampung Janda Baik. Saya tak bersalah mahal ni. Jangan siapa yang tarik telinga saya ke. Ini penjurian. Mereka yang membuat pilihan. Dah agak dah. Memang kita orang rasa. Memang dah rasa. Dah agak dah. Tak dapat nak buat kata lagi seminit, 2 minit. Memang tahu dah. Tapi tak dapat membantu lah dah. Kena memang itulah. Yang berjaya Tanya ucapkan untuk mara ke pusingan seterusnya separuh akhir. Yang tak berjaya, walau macam mana pun bukan tak sedap. Makanan memang terbaik. Cuma mungkin ada kekurangan sedikit. Itu mereka je yang tahu. Terima kasih kepada kedua-dua juri jemputan kerana sudi hadir pada hari ini. Dan kepada yang berjaya, perlu diingat, kalau anda konsisten menjadi juara, wang tunai berjumlah berapa, Chef? RM30,000 menanti anda. Sekiranya tempat kedua, RM15,000. Sampai kita berjumpa lagi tentunya di dalam Jago Kampung musim 2. Harap-harap tu kita dapatlah pengajaran baru mana kalau dah dibagi menu masakan tu 3 jenis kita kena ikutlah peraturan tu. Mana adalah silapan kami juga sebab kami buat 4 jenis masakan. Mana dah lebih 3 tadi mungkin sempat. Kecewa juga lah sikit. Tapi tak apalah ada kita bertanding kan, ada kalah menang.